Okay guys, hari ini Mek Yun berada di Masjid Putra Heights. Mek Yun nak datang jenguk mangsa-mangsa yang terlibat dalam tragedi kebakaran semalam. Sekarang Mek Yun nak belikan barang keperluan untuk mangsa-mangsa yang terjejas. Diapers untuk kanak-kanak, untuk orang tua, pad, susu, ambil Nestem. Okay, boleh ini. Dekat sana ada ramai sangat kanak-kanak, jadi Mek Yun plan nak beli colouring book, buku untuk baca untuk masa lapang diorang. Diorang boleh baca. Terharunya Mek Yun, pihak YKN dengan Plus tolong Mek Yun juga. Punya buku berwarna. Adik-adik jangan lupa baca juga tau. Mana? Thank you, Kim. 1173 darjah Celsius. Aku minta kita nak ambil gambar lagi. Inilah suasana dekat dalam dewan ni sekarang. Tapi sedih sebab satu kan banjir. Memang total loss Telur. Mek Yun rasa sedih sebab Mek Yun tahu apa yang Mek Yun bagi tak dapat ganti semua yang hilang. Mek Yun harap sangat dapat bantu meringankan beban semua orang dekat sini. Jadi korang datanglah ke Masjid Putra Heights untuk hulurkan bantuan. Hari ini mereka diuji dan esok mungkin kita. Tapi yang paling penting, kita jaga kita, okey?